Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak menceritakan sedikit berkongsi dengan korang kenaan motor ini. Ini adalah W Moto Bubble 700. Okey, motor ini dikeluarkan pada tahun sekitar 2023 March tak silap saya. Okey. Dan saya telah memilikinya pada sekitar bulan April 2023. Ini adalah Januari 2025 dan boleh dikatakan hampir 2 tahun saya telah memiliki motor ini. Dan sekarang aku nak cerita sikit kat korang sedikit pengalaman aku. Alright, so secara tak langsung aku ni pun sudah melewati 20,000 km. Tak sampai lagi 2 tahun dah 20,000 km. Bulan April ni mungkin akan mencecah 20,000 km. Bukan 20,000 tapi 2 tahun. Alright, so sekarang ni basically kalau tengok dekat sini, aku dah jadikan dia single seater. Okey, nak jadikan single seater memang tak susah. Cuma perlu buka saja frame dia and then cabut lah. Banyak jugalah skru-skru yang dicabutkan. So lepas dah buka tu, seat ni actually boleh naik dan turun ikut pada kesesuaian tinggi masing-masing. Dan aku dah pasang cover dekat sini, beli dekat aftermarket supaya air tak masuk dengan mudah lah dekat situ. And then aku dah pasangkan saddle bag dekat sini, beli juga aftermarket. Okay, and saddle bag ini adalah jenis canvas yang agak tebal. Okay, aku dah test waktu hujan, so far macam okay lah, tak basah. So anyway, aku akan ceritakan sikit dan kongsi dengan korang pengalaman aku selama 2 tahun dengan motor ni. Baik, apa yang aku boleh kongsikan ialah pada awal-awal pemilikan dulu memang ramai bermasalah dengan tangki ni. Ramai mengalami masalah adanya leaking. Okey, mungkin di segi QC yang tak berapa bagus, ramai mengalami leaking dekat bahagian bawah ni. Dan boleh kata waktu itu ada lebih kurang 9 biji motor dah keluar, 9 kena leaking. Jadi alhamdulillah Enforce telah mengambil tindakan yang perlu dan semuanya dapat waranti, tukar tangki baru. Sebab tu kalau korang tengok tangki aku ni tak ada stiker-stiker lah, banyak dah cabut. Okay, sebab replacement tank dah tak ada dah lah stiker-stiker asal tu. So anyway, lagi satu lampu pernah berlaku di mana LED dia ni sentiasa patah, mungkin akibat gegaran, jadi dapat tukar. Anyway, itulah antara benda-benda yang dah berlaku. Apa lagi aku nak cerita? So far yang kebanyakan owner mengalami masalah yang sama adalah tangki dan lampu. Selain daripada tu, depends on handling masing-masing lah. Alright, ke mana aku nak sambung? Berdasarkan pengalaman aku lah, motor ni memang agak power. 700cc, punya pick up torque yang tinggi jugalah. Even pada gear 6 pun aku rasa masih boleh potong lagi. Cuma top speed tu agak payah nak dapat. Mungkin disebabkan sprocket. Okay, antaranya adalah sprocket standard ni bersaiz 46. Jadi mungkin kalau siapa nak bertukar lepas ni, boleh kecilkan sikit. Mungkin boleh dapat orang kata apa, top speed yang lebih okey, ride cruising yang lebih smooth tanpa mengalami enjin yang agak stres ataupun orang kata mengerang lah kan. Senang cerita,
optimum speed yang sesuai untuk motor ni adalah sekitar 90 ke 100. Kalau lebih daripada tu dia dah mula stres dan agak tak shock lah bila nak ride tu. Memang kau akan rasa seperti dia mengerang. Anyway, top speed yang pernah aku capai dengan motor ni adalah sekitar 170. Tapi dengan stress engine yang agak tinggi, rintangan angin yang agak tinggi, jadi 140 ke 150 atau 130 tu dah sedap bawa lah. Ok, jadi itu adalah antara speed yang agak ok nak bawa. Tapi biasanya aku maintain pada sekitar 120 pun dah ok lah. Bawa pun sedap. Apa lagi aku nak kongsikan korang ok, so pengalaman aku dekat sini, motor ni bagi aku mungkin pada aku lah ok. Kalau dikomparekan 700cc dengan yang lain, motor ni mungkin perlu sedikit adjustment. Yalah, tayar pun besar, cruiser type, so takkan nak expect bawa 180-200 pula kan. So 140, 160, 150 itu adalah speed yang ok lah pada aku. Cuma motor ni perlu sedikit modification dari segi sprocket dia yang lebih kecil, dan mungkin dari segi yang lain lah. Alright, so kalau korang rasa nak beli motor ni, memang aku sarankan dan aku sokong lah compare dengan serta-serta brand lain. Ok, dia didatangkan dengan dua piston inline. Ok, ada coolant dan juga adjustable seat. Ok, side mirror di end bar boleh adjust dan tukar kepada di sebelah atas, jadi korang boleh pilih masing-masing. Aku tak sarankan kalau korang ni jenis aggressive riding untuk membuat side mirror pada bahagian bawah. Mungkin lebih sesuai untuk dia berada pada bahagian atas. Anyway, ok, dia punya gear shifting yang dia bagi adalah lebih kurang macam ni lah, kan. Toe and heel punya shifting, satu tekan depan and up shifting tekan bahagian tumit, guna tumit tekan belakang. Riding position dia agak tegak. Ok, kalau siapa nak modify mungkin boleh buat forward control yang lebih ok lah. Dan seat ni sebenarnya kau boleh adjust, jauh lagi ke belakang. Nampak tu, kau boleh adjust ke belakang lagi untuk orang yang lebih tinggi, mungkin lebih selesa, untuk supaya tidak terlalu tegak memandu. Untuk permulaan tu memang tak biasa lah, agak lenguh juga lutut tu. Alright, untuk meter dia bagi dengan TFT digital yang ada color. Ok, agak bulat dan kecil. Kat sini kau boleh kontrol untuk korang nak tukar kepada mph, kilometer per hour, mph per hour. Ok, jadi agak basic saja. Untuk bahagian handle, untuk bahagian handle pun kalau orang tengok agak basic sahaja, tak ada banyak sangat switching. Ok, ini untuk start, ini untuk kau punya on off light, tail light. Ok, kau boleh off kan waktu siang tak nak pakai. Ok, ini untuk signal, untuk ke kanan signal, dan di sini untuk signal ke kiri. Ini untuk high light, low light, dan ini adalah horn. Itu saja switching yang ada, tak banyak, tak complicated. So kalau korang yang mungkin rasa terlalu basic, motor ni mungkin tak sesuai untuk korang, mungkin boleh ambil model lain yang banyak switching. Dan motor ni tak ada cruise control, so korang kena tambah lah aksesori untuk cruise control ke. Mungkin in future modification. Alright, aku punya target future modification ialah nak bikin exhaust.
Mungkin sama ada aku tukar muffler atau aku mungkin kena belah lah. And then aku akan tukarkan sprocket yang pada yang lebih kecil untuk dapatkan riding experience yang lebih okey. Alright, itu saja aku nak review tentang motosikal Bobby 700 daripada keluaran W Moto. Apa yang aku boleh cakap lah, untuk dari segi action dari pengeluar motor ni, mungkin kita boleh expect aftermarket punya servis yang lebih baik lah daripada pengeluar ni. Okay, mereka ni adalah satu syarikat yang mengeluarkan terlalu banyak model-model motor, namun tiada seorang pun antara mekanik-mekanik mereka yang spesialis untuk mana-mana model tertentu. Okay, mungkin itu sarankan aku pada pengeluar motor ni, supaya mereka mempunyai setidak-tidaknya seorang yang mahir, yang pakar, yang tahu secara detail berkenaan motor model yang mereka keluarkan. Setakat ini apa yang berlaku ialah mereka go through with experience. Apa berlaku after sales, baru mereka experience apa nak buat, apa yang perlu. Even spare part pun banyak lagi masih tak ada di local warehouse, serta-serta model. Contoh even brake pad pun tak banyak tempat yang ada, nak kena cari. Aku dah pusing beberapa kedai, tak ada untuk model ni kan. And then few perkara parts yang mungkin kalau korang beli motor ni atau daripada pengeluar ni, korang kena make sure korang check dulu dengan mereka apa yang ada dalam stok dan apa yang kena order. Okay, hopefully in future enforce lah ya, boleh mempertingkatkan after sales punya servis yang lebih baik dan efisien, supaya rider-rider yang dah ride motor boleh dapat spare part dengan lebih pantas. Kalau tak, kita terpaksa lah macam bertukar kepada part-part lain. Alright, so kalau korang nak tengok lebih detail berkenaan motor ni, mungkin boleh tengok pada katalog yang diedarkan, boleh dapat di website Enforce, W Motor dan sebagainya. Motor ini kalau dekat Malaysia rasanya tak berapa ramai, jadi aku mengalu-alukan kepada siapa yang berminat untuk boleh kata mid-range punya sport bike ataupun SBK, boleh mid-range cruiser, boleh put some thoughts on W Motor Bobby 700. Masih ada lagi rasanya dijualkan motor ni di dealer-dealer. Okay guys, jumpa aku pada next video, mungkin beberapa bulan lepas ni, dan aku akan update apa modification dah aku buat untuk korang, untuk aku share dengan korang. Assalamualaikum.